Sebagaimana saya sebut tadi, kita maklum Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri JPM Wilayah Persekutuan, Hana Yeoh, telah membuat satu kenyataan bahawa kementerian ataupun kementerian wilayah ni telah membuat satu kajian yang dipanggil kajian keboleh-laksanaan mengadakan pilihan raya Datuk Bandar bagi Kuala Lumpur. Dan Perikatan Nasional telah mengeluarkan kenyataan di samping kenyataan daripada banyak pihak-pihak lain. Bagi Perikatan Nasional, persoalan ini yang kami ingin bangkitkan ialah apakah sebenarnya rasional ataupun justifikasi satu sistem yang sudah berjalan lebih daripada 60 tahun, iaitu apabila Parlimen Malaysia telah meluluskan satu undang-undang pada 12 September tahun 1960 dan 13 September, 2 hari ya. Ini kita buat study, kita baca dan kita bersedia untuk bahas. Ya. Dalam pembentangan rang undang-undang pada 12 September tahun 1960, Menteri pada masa itu yang membentangkan rang undang-undang ini menyatakan bahawa antara lain tujuan kerajaan membentangkan rang undang-undang Ibu Kota Persekutuan Kuala Lumpur ini kerana pada masa itu Kuala Lumpur yang berada dalam negeri Selangor telah diumumkan sebagai Ibu Kota Malaysia. Jadi atas dasar itu, rang undang-undang ini menyatakan bahawa tujuannya adalah kepentingan kebangsaan yang berkehendakkan kerajaan persekutuan mengambil alih dan menguruskan Ibu Kota Malaysia. Itu saja. Sebelum daripada itu, pemilihan Datuk Bandar Kuala Lumpur dibuat secara pilihan raya kerajaan tempatan. Itu pemilihan pada sebelum tahun 1990. Dan perkara ini telah ditentang dengan hebat berdasarkan handset yang ada oleh parti pembangkang pada masa itu, iaitu Socialist Front. Bukan DAP, tak ada lagi, Socialist Front. Tetapi lama-kelamaan perkara ini telah diperjuangkan oleh parti yang ada sekarang ni. Dulu masa mereka jadi pembangkang, mereka menampilkan isu ini untuk diperjuangkan. Dan semasa DAP menjadi kerajaan, ini bukti ya. Pada 13 Oktober tahun 2024, dalam konvensyen parti DAP Wilayah Persekutuan, mereka telah meluluskan satu resolusi DAP cadang Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 dipinda. Dan sekarang ini, menteri yang menjadi menteri wilayah adalah daripada parti ini. Jadi persoalan kita, apakah kajian yang telah dibuat oleh kerajaan persekutuan sekarang ini adalah atas desakan ataupun perjuangan satu-satu parti, terutamanya yang ada di dalam kerajaan. Saya ingin menarik perhatian apa yang penting dalam isu Datuk Bandar Kuala Lumpur ini. Setelah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 diluluskan, ada satu peruntukan di dalam itu yang menyebut mengenai pelantikan Datuk Bandar. Seksyen 6, 1. Ya. Datuk Bandar hendaklah menjadi pihak yang menguruskan Bandaraya Kuala Lumpur dan beliau telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah dalam akta ini. Ya. Jelas di sini bahawa pelantikan Datuk Bandar adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana Kuala Lumpur merupakan satu wilayah persekutuan dan tidak ada Dewan Undangan Negeri, tidak ada pihak berkuasa negeri atau EXCO sebagaimana negeri-negeri lain, maka undang-undang yang ada menyatakan bahawa tidak ada institusi ahli majlis PBT. Di negeri lain semua ada. Dia ada 24 orang ahli majlis, 1 orang yang dipertua PBT itu. Dilantik oleh pihak berkuasa negeri. Itu di negeri selain daripada wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Jadi atas dasar itu, oleh kerana yang ada dalam Dewan Bandaraya ini hanya Datuk Bandar
sebagai ketua kepada pentadbiran Kuala Lumpur dan ianya juga mempunyai satu lembaga yang dipanggil Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya. Siapa yang melantik lembaga ini? Seksyen 7 menyatakan bahawa Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur hendaklah terdiri daripada orang yang dilantik sebagai anggotanya oleh Yang di-Pertuan Agong melalui pemberitahuan dalam warta. Jadi kata kunci di sininya, Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, Lembaga Penasihat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang menasihati Datuk Bandar juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Persoalannya, adakah kajian dibuat untuk meminda Akta Ibu Kota Persekutuan ini untuk menghapuskan kuasa yang ada, kuasa pelantikan yang ada kepada Dewan Bandar, Datuk Bandar DBKL dan juga Lembaga Penasihat DBKL ini daripada di-Pertuan Agong kepada cara-cara lain, termasuk pilihan raya. Dari sudut pilihan raya, kerajaan tempatan juga, undang-undang yang ada di Malaysia ini adalah jelas. Akta Kerajaan Tempatan tahun 1976, jelas Seksyen 15.1 menyatakan, walau apapun yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, semua peruntukan berhubungan dengan pilihan raya kerajaan tempatan hendaklah terhenti berkuat kuasa atau mempunyai kesan. Berhenti kuat kuasa. Maknanya tidak ada lagi pilihan raya pihak berkuasa tempatan. Jadi apakah dengan cadangan memulihkan pemilihan Datuk Bandar ini melalui pilihan raya, ianya sudah tentulah, tak perlu tanya, bercanggah dengan Seksyen 15 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Jadi kita nak soal Kerajaan Persekutuan Putrajaya, kenapa banyak dasar-dasar yang dilaksanakan, termasuklah tadi berkaitan dengan persepadanan, ini mengenai Dewan Bandaraya Ibu Kota Persekutuan, bercanggah dengan jelas dengan undang-undang yang ada dan berkuat kuasa dalam negara kita ini. Jadi itu mengenai perkara itu. Saya minta Arau. Mana Arau tadi? Arau ni bekas Gubernur Kuala Lumpur. Sila. Sebagaimana yang telah disebutkan, benda ni tiba-tiba timbul selepas DAP Wilayah Persekutuan mengadakan convention dan dalam convention tersebut mereka telah membuat keputusan untuk meminta supaya pemilihan PBT dibuat secara pilihan raya termasuk pemilihan Datuk Bandar. Ini daripada parti. Padahal kita tahu pemilihan Datuk Bandar dan juga penasihat itu ialah pentadbiran, bukan politik. Jadi kalau kita nak masukkan politik dalam pentadbiran itu tidak wajar. Pentadbiran ni dia tidak mengira parti. Dia adil kepada semua. Tapi kalau kita masuk parti politik, sudah pasti dia akan mementingkan parti politik. Kita menyokong akta yang 1976 bahawa tidak perlu dibincangkan lagi perkara ini. Kalau dibincang, ianya akan menimbulkan polemik keluh kesah yang tidak menentu kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni kena ikut demografi kependudukan. Demografi pendudukan di rakyat Malaysia ialah 70% Bumi Putera, 26.6% Cina, 6.6% India. Ini demografinya. Jadi kita tak boleh buat sesuatu yang boleh menyebabkan timbul keluh kesah di antara kaum. Kalau kita buat juga di bandaraya, dia akan menimbulkan kesan yang tidak baik dari segi hubungan kaum. Terima kasih. Saya rasa itu je. Yang lebih tu kita baca, kita bahas di Parlimen. Kalau ada soalan boleh ada apa soalan? Ya. Ni Bandaraya Kubang Krian ada. Ya. Okey, kalau ada soalan mengenai Ibu Kota Persekutuan ni, kita dah issue statement ya. 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 Ya, ya. 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 Ya.
Ya. Ya. Ya, kita apa ni dapat maklum mengenai kajian dan disebut oleh dalam forum itu 51% dikatakan penduduk Bandaraya Kuala Lumpur ni orang Melayu atau Bumiputera. Ya. Iyalah. Ya. Nakkan. Yalah, itu satu kajian. Mungkin ada kajian-kajian lain yang menunjukkan menimbulkan satu finding yang berbeza. Tapi overall, we don't have to be hypocrite lah. Kalau tanya, majoriti orang Melayu memang tidak mahu kepada pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur ini. Saya berpandukan kepada handset tahun 1960. Sebahagian besar daripada orang Melayu tidak menyokong lagi pemilihan Datuk Bandar berdasarkan kepada pilihan raya. Yang mempertahankan pada masa itu ialah parti pembangkang, khususnya Socialist Front dan juga beberapa pihak yang lain. Ahli Parlimen Bangsa pada masa itu, V. David, Ahli Parlimen Damansara, Karam Singh. Itu adalah mereka yang memperjuangkan menentang untuk diadakan Akta Ibu Kota Persekutuan ini tahun 1960. Jadi bagi saya kajian itu boleh dipertikaikan lagi lah. Tapi kita nak daripada kerajaan apakah justifikasi dari segi undang-undang dan juga dari segi fakta dan juga dari segi politik. Kita tahu kesan daripada pilihan raya kerajaan tempatan berlaku satu masa dulu. Bandar-bandar ni tidak dapat nafikan satu fakta dikuasai oleh kaum-kaum tertentu, menyebabkan berlaku polarisasi kaum dan juga ketegangan kaum. Apatah lagi ianya ini melibatkan ibu kota persekutuan. Sebagaimana yang Berhormat Arau sebut tadi. Apa kelemahannya ibu kota Kuala Lumpur ditadbir oleh kerajaan persekutuan? Apa kelemahannya? Apa kelemahannya Datuk Bandar dilantik daripada pegawai tadbir diplomatik ataupun tokoh-tokoh bekas-bekas pegawai tadbir, tokoh diplomat dan sebagainya? Apa kelemahannya? Nak bangkitkan, kita boleh bayangkanlah Parlimen wilayah persekutuan sebanyak 13 kawasan parlimen. Berapa parlimen dikuasai oleh satu parti? So we can foresee, kita boleh dah nampak ke depan apa yang mungkin berlaku di dalam Bandaraya Kuala Lumpur pada masa ianya dilaksanakan sistem yang baru ni jika diluluskan oleh parlimen. Ya. There is not speculation. We can foresee based on fact and history. There is not a mere speculation, brother. To me, yeah. 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 Ya, dia begini, satu-satu undang-undang yang dibuat oleh parlimen, dia mempunyai satu tujuannya, matlamatnya. Dia panggil legislature punya matlamat dia. Dan setakat ini kita tidak pernah mendengar Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 ini telah menyebabkan berlakunya masalah dalam pentadbiran bandaraya, tidak berlakunya satu perkara-perkara pentadbiran yang menyebabkan kerugian kepada negara dan sebagainya. Never this act was challenged to cause unhealthy activities ke apa ke dalam bandaraya, tak ada. All this while Datuk Bandaraya Kuala Lumpur menjalankan pentadbirannya dengan baik. Kalaupun ada kelemahan, bagi kita tidaklah sampai ditukar sistem pemilihan Datuk Bandar. Not to the extent you have to change the system of appointment of the Mayor of Kuala Lumpur. Ya, itu pandangan kita lah. So kita harap perkara ini dijawab juga oleh pihak kerajaan. Ya. Okey, terima kasih. Kita masuk. Ya, ada lagi. Ya. Ya. Itu yang kita mahu. Bagaimana pola dalam Kuala Lumpur ini dari segi kependudukan, demografi tadi, dan apakah
sistem pilihan raya yang nak dibuat, adakah berdasarkan daftar pemilih yang sekarang ini digunakan oleh SPR? Adakah itu? Adakah itu? Yang refleksnya 11 daripada 13 parlimen di wilayah persekutuan ini didominasi oleh satu parti politik. Adakah itu yang that is a reasonable speculation? It's not unreasonable. It's reasonable speculation. Ya, itu yang kita mau penjelasan daripada kerajaan. Kalau boleh buat penerangan menteri, buka perbahasan. Kita baca dan kita bersedia untuk debate. Ya. Okay? Ya. 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 We have to see first what is the method of referendum we want to do. Ya. Dan siapa yang akan mengendalikan ini? Adakah agensi kerajaan? Agensi mana? Kalau buat kajian, kenapa dipilih Universiti Islam Antarabangsa pun dipersoalkan. Kenapa tidak universiti lain yang lebih senior? Universiti Kebangsaan misalnya, dia ada kepakaran. Why IIUM? Ni kami tak mau sebutlah. Ada benda-benda yang kita tahu di belakang sana. Yeah, it's good enough, but we want to know why choose IIUM. There are more senior universities in our country, UKM and all that, or combination of few universities. Don't put aside UITM also. It's very senior university. Okay, thank you.